Kembali lagi di vlog saya. Baiklah, pada hari ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat Padlet. Okey, first sekali kita masuk ke Google, kita search Padlet. Enter. Okey, kita pilih yang di atas sekali ni, tekan. Okey. Sebenarnya kita klik. Sebelum kita masuk kepada make a Padlet apa ni semua, anda semua perlu login dulu account. Ikutlah account sama personal ataupun yang education punya. Okey. Selanjutnya kita klik kepada make a Padlet. Di sini banyak dia punya template ada bentuk laju ke bawah macam ni dan bentuk landscape macam ni ke tepi memanjang. Jadi kita pilih yang wall punya ni yang melaju ke bawah. Okay, just click. Okay, kita sebelum kita mulakan buat Padlet ni, kita letaklah dia punya tajuk terlebih dahulu. Tajuk ini adalah asas pembelajaran digital. Okey. Lepas tu kita klik pada yang ni. Kita klik simpan, save. Okey. Klik post. Subject. Subjek dia adalah asas pembelajaran digital. Publish je. Okay, kita letak di sini. Tukarlah. Kita tukar tajuk. Tadi sebab dah asas pembelajaran digital, kita tukar jadi topik 1. Pengenalan kepada pengenalan kepada konsep pembelajaran digital. Okay. Kita just update dulu tajuk dia. Okay, dah naik kat sini. Lepas tu kita boleh edit balik. Klik edit. Kalau kita nak tambah-tambah apa folder dalam ni, saya akan pilih folder. Naik. Pilih topik yang mana kita nak letak. Yang tu saya topik 1 konsep ni. Okay, tunggu dia upload. Okay, dah naik. Lepas tu kita tulislah something di sini. Jadi inilah nota. Kita update. Dah naik kan? Tengok. So kalau kita nak tambah lagi, contohlah link YouTube lah. Kita ambil dulu link YouTube yang kita nak. Copy. Masukkan dekat sini. Klik edit. Tambah lagi file. Okey, kalau macam contohlah, kalau kita nak tukar warna, sekarang dia warna putih kan, tukar jadi warna kuning. Okey, kita tukar pada warna biru. Okey, sekarang dia dah berubah warna. Okey, di sini pula saya ajar cara-cara nak tambah lagi apa yang boleh ditambah dalam ni. Contoh, add, kita tekan pada add post after. Contoh kalau saya nak insert link YouTube, tekan je link ni, pass link tadi. So kita tekan ni, tunggu dia upload. Okay, kita tekan publish.
Okey, dah naik. Ini adalah new tip. Kita susun satu-satu macam ni. Okey. Okey, begitulah cara buat Padlet, senang saja. Kita just post, tambah apa yang kita nak dan terbentuklah satu nota. Itu saja pembelajaran pada hari ini.